Saya akan biarkan doktor dapat menyunat Angry Bird saya. Rasakan ini. Tembakan pistol mainan. Made in China. Fire, fire, pepeng, pepeng. Fire, fire, pepeng, pepeng. Apa? Meletup anjay. Keputusan. Sorinda, kenapa dengan awak ni? Hei, kenapa tiba-tiba aku dapat satu ni? Ia betul-betul teruk sangat ke? Saya tak cakap macam tu pula. Habis tu kenapa? Bisik. Ya, dia sedar sengit. Tapi dia malu nak bagi tahu tu. Kenapa beritahu mereka? Hei. Tengok, saya lagi ada cakap muka macam tu. Sepatutnya saya tak ada cakap apa-apa pun. Cik Kokomi, dekatlah sikit. Apa lagi kau nak ni Tartaglia? Nak cari masalah dengan aku lagi ke? Diam! Saya ada jeneral awak ni si Goro tu. Sayangku. Abah! Kau ni memang... Aku kata diam! Alamak. Sekali lagi kalau kau maki aku lagi, aku akan pastikan si anjing ni menderita. Apa dipanggilnya jeneral ku anjing? Kau tengok, kami ada D. D tu apa? Benda pula natang tu. Sudah. Aduh. Dotore. D itu Dotore. Ngam sangatlah tu. Dah kau habis je yang menyusahkan aku, tambah lagi si mangkuk hayun ni menyusahkan orang. Ngam. Memang bom! Diamlah kau belalang kunyit! Stres lah aku macam gini, stres! Mataku, sudah mau nasingi. Sus, your son has returned. Waalaikumsalam. Gua tahu lo orangnya kayak gimana. Gua tahu lo orangnya kayak gimana. Wow, the cat is very cute. I like the cat. Do you like the cat? This kill it. Why do you do this? I'm very angry. You are a greedy person. Because it will kill us. But he doesn't seem like a bad guy. Gucci. Are you winning, traveler? Pagi, anak gajah. Selamat pagi, Cikgu Benaran. Adakah kamu semua siaman? Wahai anak gajah. Untuk apa? Bersedia untuk... Malas nak. Tanya. Doain nasib. Teka-teki hantu kebenaran. Sesiapa yang dapat jawab dengan salah, cikgu akan bagi hantu yang lumayan. Wah! Cepat bagi cikgu. Ya. Apakah yang ada di dalam rumah cikgu? Betul. Tangan cikgu. Betul lagi. Kalau kamu lemah, tekalah dengan salah. Malas nak jawab. Oh, malah nak jawab ya. Betul. Salah. Gajah? Kalau ada gajah di dalam rumah cikgu ni, kamu telah gajah tu. Kamu ini kejam. Hayya, cikgu ni.
Gajah mana boleh muat? Mana kamu tahu? Teruskan tekaan kamu, wahai anak kejam sekalian. Cikgu akan bagi kamu 3 clue. Hantu! Yang pertama, ianya merupakan gajah yang menakutkan. Kedua ialah, ianya adalah kamu semua. Terakhir, ianya merupakan yang akan menentukan masa depan hantu. Ha, hantu kacang? Menakutkan? Mestilah kacang. Dan akan tentukan masa depan? Mestilah hantu kacang. Betul tak hantu? Apa? Tak mungkin! Kamu semua kejam! Nampaknya hantu pun dah tahu jawapannya. Tandas cikgu. Salah! Wahai hantu muda sekalian! Izinkan saya ke tandas cikgu. Pergilah, wahai anak hantu! Salam cikgu. Hantu apa ni? Hantu tipu apa ni? Mana ada tipu cikgu? Saya memang nak tipu cikgu. Syabas anak muda, syabas. Nak minta izin dulu. Cikgu ni. Apa? Apa kamu ingat cikgu hantu? Yalah. Di dalam rumah cikgu ni ada. Apa benda ni jumpa apa ni? Kita sekolah tahfiz bukan sekolah Harry Potter. Siapa kau nak judge baju aku? Ning, aku dah cakap. Semalam Ustaz suruh engkau baca surah Al-Baqarah. Dah boleh baca ke? Surah Al-Baqarah. Baca ke kakak kau? Gila nak ngaji. Ini orangnya. Nampak muka tu? Alif Bata. Ini orang Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Bukan Alif Bata. Ustaz ajar aku lupa alif apa? Apa nak kau sampai lam tengok macam ni? Aku type di search bar komputer anakku sebagai lawak. Tapi ini bukan lawak. Pencarian pertama ialah pinar chamber meletup. Kedua adalah port. Jatuh! Udah, tolong aku, udah! Cepat, udah! Udah! Fikir masa depan kau, udah! Hikari wa itsuka yami ni nomikomareu. Ore o sabakeru no wa ore jishin da kedo. Hakai to satsuruku ga ore o mae ni susumu. Ore ka Rama. Top 5 Gucci. Número 5 Belak. Número 4 Pakai Bacu. Guys, jadi aku beli si Jamal baju biar dia lebih keren. Oke, kita lihat. Yeay, lucu guys Doraemonnya no. Jadi lebih lucu kan si Jamalnya. Ini kenapa sih no? Lebih lucu kan? Lebih kalem, lebih kenapa sih? Número 3 Malabalik. Kenapa malah kabur? Número 2 Kucing Kristel. Número 1 Malas Bangun. Benar. Haras tu dia tu. Baca. Jom. Nak sikit? Boleh? Ni matcha ke green tea? Green tea? Bukan matcha ke?
Kenapa? Macam dah habis. Sebab adalah. Boleh. Aduh. Wah, jom. Cantik langit.